Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman walhaqna bis salihin. Qala Syekhul Albani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Walau nawaha munfaridan fi asna'i salatin jaza, dan jika meniatlah ia musalli ayil qudwata, dia akan qudwah, dia niat ikut imam hal keadaan dia tu munfaridan, dia keseorangan, dia sebenarnya seorang diri. Saya tak ada kan munfaridun. Tak buat hal. Saya tak buat hal baik. Dia munfaridun. Sini munfaridan. Kalau munfaridan kena buat hal lah. Dalam ni pun munfaridun juga. Buat fa'il lah. Sini silap. Walau nawaha ayil qurwata munfaridun, jika meniatlah akan ikut imam tu oleh orang yang seorang diri, fi asna'i salatin, pada tengah-tengah sembahyang dia. Kita duduk seorang diri, tengah-tengah sembahyang kita ni ikut orang lain. Jaza, haruslah ia niyah. Kama yajuzu an yaqtadiya jam'un bimunfaridin, seperti mana haruslah bahawa mengikut oleh satu jemaah yang ramai bimunfaridin, dengan satu orang imam. Dia tu dengan seorang diri, lepas tu mari orang lain ramai-ramai mari ikut dia, boleh je. Fa yasiru imaman, maka jadilah ia munfarid itu jadi imam. Wa tabi'ahu, dan mengikutlah ia munfarid tu dia akan imam fi ma huwa fihi, pada barang adalah pada rukun atau pada tempat yang huwa ia imam tu fihi fima. Kalau imam tu duduk dalam rokok, dia pun kena duduk dalam rokok lah. Boleh dah rokok kan. Wa yakana ala khilafi nazmi salatihi, walaupun adalah ia munfarid tadi ni di atas menyalahi susunan sembahyangnya munfarid itu sendiri, tak sama dengan dia. Tak apa, mungkin dia tu rakaat yang kedua tu imam baru rakaat pertama kan, jadi tak sama. Lepas tu imam akan baca tempat dia baca tahiyat awal, tu imam tak ada. Tempat tu imam baca tahiyat awal, dia pula tak ada. Bukan tempat dia kan, jadi dia kena ikut dia. Sebab riayatan li haqqil iqtidai, kena memelihara bagi hak mengikut. Fa in faragha imamuhu awalan fahuwa kamasbuqin, maka jika menyelesailah oleh imam dia pada mula-mula, dulu, manakala imam dia selesai dulu, fahuwa kamasbuqin, maka iaitu munfarid tadi seperti mana makmum masbuk. Fayutimu salatahu, maka menyempurnalah ia akan solatnya, solat makmum masbuk tadi. Makmum tadi ni bukan masbuk lah, dia seperti masbuk ni. Tapi itu tak pelik lah. Au faragha huwa awalan, ataupun jikalau menyelesailah ia makmum tadi ni, munfarid tadi ni, awalan, dulu kan, dia selesai dulu pada imam mula-mula. Fantizaru afdalu, maka menunggunya atau menunggu akan dia akan imam tu afdalu, itulah lebih afdal. Maknanya dia tunggulah tahiyat akhir itulah afdal min mufaraqatihi, daripada mufaraqah akan imam. Sebab apa? Intizar tu liyusallima ma'ahu, dia tunggu tu untuk memberi salam lah ia makmum tadi ma'ahu ma'al imam.
Wa in jazat, walaupun haruslah ia mufaraqah bila karahatin tanpa makruh. Maknanya dia dapat pahala je kalau dia mufaraqah waktu tu. Dapat pahala. Pada jemaah lah. Dia sebab tak makruh kan. Tapi kalau dia tunggu lagi banyak pahala dia dapat. Ala qiyasi ma marra fil iktida'i, dia atas qiyas barang telah lalu ia pada bab iktidak tadi. Di subhi. Binahwi zuhri, mana orang sembahyang subuh ikut orang sembahyang zuhur. Wa zikrul afdaliyati itu min ziyarati, tamam. Wa ma adrakahu masbuqun, dan bermula barang yang mendapat akan dia akan barang itu oleh makmum masbuq ma'al imami, bersama dengan imam, mimma yu'taddu lahu bihi, ma tu daripada barang tempat, macam kita kata i'tidal, yang yu'taddu lahu, yang dikirakan baginya, bagi imam tu, bihi dengannya, dengan ma tu. Maknanya kalau awal tu pergi dapat di i'tidal. Fa awwalu salatihi, maka mula awal solatnya. Mana fa huwa awwalu salatihi, maka itulah awal bagi solatnya, solat masbuk. Dia dapat di mana-mana, itulah awal solat dia. Kemudian wa ma yaf'alu ba'da salamil imami akhiruha, dan barang yang membuatlah ia masbuk selepas daripada memberi salam untuk imam tu, itulah akhiruha, akhirnya, akhir solatnya, itulah akhir dia. Fayu'idu, maka mengiadah, mengembalilah ia masbuk tu fi saniyati subhin, pada rakaat yang kedua bagi subuh. Padahal kalau dia tak dapat rakaat pertama, dia ulang balik lepas bagi salam tu, buat dapatkan rakaat yang kedua. Baik, fi'il itu subahi. Al-Qunuta. Al-Qunuta. Mengulangi pada rakaat yang kedua pada subuh tu al-qunuta. Pada hati dia masuk awal sembahyang dia tak ada kunut lagi, tapi cuma dia mutaba'ah je lah kan, baca kunut tu. Kemudian dia ulang kunut balik fi saniyati subahin. Saniyati subahin mana ya adrakal akhirata kan, yang mendapat ia akan ia rakaat yang terakhir minha min saniyati subahin, min subahin tu kan. Lepas tu waqannata fiha ma'al imami, dan mengkunutlah ia fiha fil akhirah, pada rakaat terakhir imam tu lah kan. Ma'al imami, bersama dengan tu imam. Tak apalah, dia kunut sekali, lepas tu dia ulang balik buat kunut untuk dia. Wa fi saniyati maghribin, pada rakaat yang kedua bagi salat maghrib adrakal akhirata, yang mendapat ia akan rakaat yang terakhir minha minal maghrib tu ma'hum ma'al imam. Dan mengulang apa tu? Yu'idu at-tashahhuda, akan baca tahiyat. Dua kali annaha, kerana bahwasanya saniyat buat tulisan As-saniyata. Kata saniyata. Di annaha ala saniyata maghribin tu mahalluhuma, tempat di annahu Rakaat saniyah bagi maghrib dengan kunut. Maghrib dengan subuh. Dia li'anahuma ke li'anaha? Li'anaha. Kerana bahawasanya saniyah je lah. Boleh kata saniyatahuma boleh. Jadi dia kena taknis tu. Dia kena tasniyah. Li'anaha tu li'anna saniyah tu lah. Saniyah. Li'anna saniyah minhuma tu lah kan. Li'anna saniyah minhuma min subuh wal maghrib tu mahallu ma, tempat bagi kedua-duanya, tempat bagi kunut dan tasyahud. Habis. Kemudian wa ma fa'alahu ma'al imami, dan bermula apa yang membuatlah ia masbuk akan diakamah tu bersama dengan imam tadi ni. Dia dah baca kunut dah tahiyat awal dah tu. Innama kana lil mutaba'ati, sebenarnya adalah ia untuk kerana mutaba'ah sahaja.
Wa rawa Syaikhani, dan berilah oleh Bukhari dan Muslim, khabara, akan hadis, ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang telah mendapatlah oleh kamu, mendapat bersama imam tu kan, maka hendaklah semayanglah kamu. Maknanya semayang, kita dapat tak tidak tak antara dua sujud, Kalau nak mati ikut je lah. ikut je lah, Ikut. ikut semayang. Wa ma fatakum, apa yang terluput ia akan kamu rakaat tu, fa'atimu, maka sempurnalah oleh kamu. Lepas imam bersalam, cukupkan rakaat tu. Ni saya bisa dengar satu orang tu dah ada cerita dia dengar satu ceramah kuliah ustaz tu cakap, saya fikir ini lama dah 20 tahun dia. Ustaz tu cakap, kata kita ni nak pergi sebagai makmum masbuk ni, nak pergi ikut tu imam ni, dia bukan sembarangan tempat. Kita boleh ikutnya hanya pada rokok dengan sujud dengan tahiyat. Tentu je tahlil kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut dengan makna macam ni. Tak boleh angkat. Tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Maknanya tak hantar dulu sujud tak boleh, kan? Tak boleh takbir masa tu. Tak boleh takbir waktu tu. Alhamdulillah. Tu kata saya kata tanya ambil kitab mana, tapi rasanya mati dah kot. Lama dah. Dia umum sebut sini, wa ma adraka masbuqun fa awwal salatihi. Umum. Itulah. Hak Nabi pun kata ma'adrak tu fasallu kan. Saya ada satu muskil yang memang saya tak jumpa dalam kitab. Itu pun memang muskil ni kan. Sama juga macam ni lah. Meskipun makmum tu masbuk dan anda kata dia masuk pada rakaat kedua imam, dia tu dikira sebagai baru rakaat pertama kan. Jadi anda kata imam pada rakaat ketiga dia tersalah duduk tasyahud awal, anda kata. Dia imam tu. Ya, pada rakaat ketiga dia, patutnya kita bangun ke rakaat keempat tapi dia terduduk tasyahud awal. Kita ni yang pada ketika itu kita rakaat kedua. Di mana tempat rakaat kedua kita itu memang disunatkan untuk tasyahud awal. Kita kena ikut ke atau kena bangun? Dia tersilap. Dia tersilap. Padahal tu tempat kita. Tempat memang kita untuk tasyahud awal pada rakaat kedua, tapi sebab dia tersilap pada rakaat ketiga. Kita Dia kalau ikut kan, masa kita ikut tu kita dah tak ada dah hak kita. macam mana tu? Maknanya bila kita ikut dia tahiyat awal untuk kita dah tak ada lah. Dah tak ada lah time tu kan. Dan time kita ikut tu tak ada. Kalau anda kata dia betul lah kan, dia bangun, Kemudian dia silap. dia silap. Dia bantu silap. Kita kena ikut. Kalau orang lain tak apalah, kalau orang lain dapat pada mula memang kena bangun. Tapi kita ni, sebab kita ni dikira sebagai rakaat kedua ketika itu. Dia kalau ikut kan, dia kita ni jadi macam makmum lain lah. Kan? Jadi macam makmum lain juga. Sebab dia masuklah kaedah kat apa yang betul dia buat kita kena ikut. Tapi apa yang dia salah yang kita tak boleh ikut, dia tak boleh ikut. Tak boleh Kan? ikut gitu. Maknanya kita ni jadi macam makmum tu. Jadi macam makmum biasa. Jadi kadang-kadang kita kena bangun juga lah. Kecuali kalau macam kita ni apa tu, kotor tu tak apalah tu kan. Dia jadi tempat kita. Kemudian kata dia nak wa itmamu syai'in lama yakunu ba'da awwalihi. Dan menyempurnakan suatu, Nabi suruh sempurna. Di luar ayat sempurna tu lah. Menyempurnakan suatu benda tu, sebenarnya adalah ia itmam tu selepas daripada awalihi, daripada awalnya lah. Awal syai tu. Kalau sebelum pada awal nak sempurna macam mana kan? Dia kena bagi habis dulu, baru namanya sempurna. Maknanya lepas tu yang bagi salam baru dia boleh sempurna kan. Wa yaqdi fi ma law adraka rak'ataini min rubaiyatin. Wa yaqdi dia apa? Menunai ia pada masalah adraka rak'ataini, mendapat ia akan 2 rakaat
min rubaiyatin, daripada sembahyang 4 rakaat mendapat rakaat kan? Oh yaqdi, mafhum yaqdi kan? Mengqadha ia akhirah atas surah, dia akan bacaan surah apa ni, fil akhiratain macam tu lah, pada rakaat yang terakhir. Mengqadha ni maknanya qadha tu ni tak apa maknanya dia qadha kan. Surah dia sepatutnya duduk rakaat yang kedua tu, yang awal tu rakaat pertama yang kedua kan. Lepas tu dia pergi buat rakaat yang ketiga, keempat, akhiratain ni. Sebab apa? Li'alla takhluwa salatuhu minha minas surah, supaya tidak jadi kosonglah sembahyang itu daripada surah. Kosong semua kalau dia tak baca, sebab dia pergi rakaat yang ketiga dah kan, tak ada surah waktu tu. Nak kira surah ni dia boleh kat mana-mana dia sebenarnya. Pertama kedua tu kan. Ini yang kata kama jangan pagi subuh pagi sejadah kan. Kalau kita pergi ikut imam tentang rukuk yang terakhir dah kan, lepas tu kita bangun tambah rakaat sekali lagi, kita baca surah As-Sajdah balik dengan hal atas al-insan Dua sekali kan. dua sekali. Kama marra fi siwati salati, amma ma la yu'taddu bihi, adapun barang tempat yang tidak dikirakan lahu baginya, bagi imam tu bihi dengan dia dengan mana. Contohnya ka'an adrakahu fil i'tidali, maksudnya bahawa mendapatlah ia makmum akan di akan imam pada waktu i'tidal. Itu falaisa bi awwali salatihi, maka bukanlah ia awal solatnya, itu bukan awal solat. Bolehlah ikut dia tu, tapi itu bukan awal sembahyang dia. Wa inna ma yaf'aluhu lil mutaba'ati, dan sebenarnya membuatlah ia makmum akan dia akan ma tadi ni untuk mutaba'ah sahaja. Jadinya malan adalah tu lah imam ke makmum? Lahu lil makmum kan. Di makmum kan. Lil makmum kan. Kalau tafsir macam tu. Amma ma la yu'tadu lahu lil makmum bihi bima tu kan. Belajar ada makmum. Tidak tu tak dikira. Wa in adarakahu fi ruku'in mahsubin lil imami, dan jika mendapatlah yang akan dekat imam pada rukuk yang dikirakan bagi imam. Sebab ada rukuk yang tak dikirakan bagi imam, ada juga kan. Rukuk atau tambah kan. Ada rukuk yang dikirakan bagi imam, kemudian wa tuma'anna, dan tumakninah lah ia makmum, dan tumakninah yaqinan dengan yakin dan tumakninah qabla irtifa'i imami, sebelum pada bangun imamnya, an aqallihi, daripada sekurang-kurangnya rukuk. Kalau rukuk ni maknanya dia condong sikit. Ada rakaat yang mendapatlah yang makmum akan rakaat itu. Maknanya dia kalau rokok betul, dia rokok betul dia macam tu. Straight belakang. Straight. Dia rokok betul. Dia rokok aqalla rokok macam tu. Maknanya kalau dia sempat di situ tumakninah dengan yakin, maknanya dia dapat rakaat tu. Aqalli rukuk kan. Sebab li khabari Abi Bakrata as-Sabiqi, kerana hadis Abi Bakrah yang lalu, fil faslil mutaqaddimi, pada fasal terdahulu, wa kharaja bir ruku'i ghairuhu, dan terkeluar kita rukuk tu oleh lainnya daripada rukuk. Contohnya kali i'tidal, seperti i'tidal. Awabil mahsubi, dan terkeluar kita mahsub yang terkira tu wahwa a'ammu mimma 'abbara bihi fi babil jum'ati. Ghairuhu ghairul mahsub, rukuk yang tak masuk. Contohnya ka ruku'i muhdisin, seperti rukuk orang yang berhadas. Tu imam tu berhadas, rukuk dia pun tak jadi. Wa rukuk izaidin, dan idafat ke ataupun sifat? dia boleh dua lah. Rukuk yang lebih, ruku'in zaidin kan. Wa ruku'i zaidatin yang kena nak buat kalau idafat. Zaidatin. Dia kan boleh apa ni, idafah apa, itu maksud pada sifat kan. Boleh juga kalau macam rukuk izaidi, itu maksud pada sifat.
dengan ada ruku'nya zaidin juga gitu. Wa mithlu ruku' zaidin ar-ruku' astani mal kusufi. Ruku' yang kedua daripada sembahyang gerhana pun tak boleh ikut juga. Kama sayati fi babil kusuf. Wa kana mahsuban, walaupun adalah yang dikirakan memanglah terkira tu tapi tak ada ya. Wabil yaqini, mana keluar dengan kata yakin malau syakka, oleh masalah dia syak atau zanna ataupun dia zon fi idrakil haddil mu'tabari, pada mendapatkan had yang dikirakan qabla irtifa'i imami, sebelum daripada bangun berdiri oleh imamnya. Maknanya dia jadi syak, aku dapat ke tak? So tadi masa ada selisih tadi. Jawab dia tafrana fala yudrikur raka'ata, maka tidak mendapatlah ia akan rakaat itu. Sebab apa? Li'anna al-asla adamu idraki, kerana pasal asal lah ketidakkan mendapatnya, dia kembali pada asal lah. Wa in kana al-aslu aidan baqa'ul imami fihi, walaupun adalah asalnya juga adalah kekal imam fihi fi ruku'. Wa rajjahal awwala, ataupun warujihal awwalu, dan ditadihkan akan yang pertama, iaitu al-aslu adamu idraki kan. Bi anna al-hukma bi idraki ma qabla ruku'i bihi, dengan bahasa hukum dengan mendapatkan barang yang sebelum daripada rukuk dengan dia dengan ma tu rukhsatun, itu adalah rukhsah. Kemudian fala yusaru ilaihi bil yaqin kan, illa bil yaqinin, bukan tidak dikembalikan kepadanya kepada apa, kepada hukum ibadi biidrak, kepada hukum tu illa biyaqinin ilahi ilal hukmi. Illa biyaqinin, mereka dengan yakin. Dia masalah apa ni? Masalah dia syak pada had tu, maknanya sebelum tu imam bangun tu kan, aku dan waktu sekurang-kurang rokok ke tak tadi ni kan. Maka jawab ni dia tak dapat rakaat tu. Sebab apa? Sebab asalnya ada idrak. Walaupun adalah asalnya juga bapak oleh imam dua tu. Kemudian ditambahkan yang awal, iaitu ada mulai dia tak dapat rakaat. Kan, bi anal hukma bi idraki ma qabla ruku', dengan hukum mendapat barang yang sebelum ruku'. Bi ruku' dia. Dengan rukuk makmum tu lah, rukuk imam tu. Rukhsah tu dia hanya rukhsah je. Rukhsah je tu kalau betul dia tak boleh ya, sebab dia tak ada Fatihah. Kemudian fala yusaru ilaihi, maka tidak dikembalikan kepadanya, kepada hukum tu illa biyaqinin. Mereka kena yakin baru dapat, sebab benda rukhsah je. Wa yukabbiru masbuqun adrakal imama fi ruku'in. Wallahu a'lam.